Adakah pintu anda kelihatan seperti ini? Bosan, simple dan tak menarik? Mari saya ajar kamu cara membuat pintu yang lebih menarik. Pertama sekali, kita perlu mendapatkan barang-barangnya. Untuk mendapatkan barang-barang, kita perlu berada di atas hidung musang. Satu pagi di dalam Minecraft, aku tak tahu nak buat apa. Kenapa buntut Enderman tu lubang? Ada orang masuk kat buntut dia kah? Oh my god! Gila Mat, animation dia macam ni ke lah ni? Macam ni aku pernah tidur hari-hari Mat. Gila Mat, aku dah sampai dekat padang pasir. Mana buat apa tu? Ada pokok mempelam. Pokok kelapa sawit. Pening lah anjing, pening lah hang. Padam muka. Bila jambatan nak siap? Tapi kenapa bulu tenggelam? Tak logik tu. Weh, jangan lari. Pasal dia takut sangat ni? Ala cikgu dah. Cikgu dah ada, cik anak pun dah. Hitam pula tu. Bila terlalu kaya, chandelier pun duduk kat atas langit. Dia macam tiba-tiba kan? Aku baru perasan tu. Kami tak ada lubang jumpa. Uyu, lubang ni. Gelapnya lubang ni. Tapi Uyu, masak apa ni? Nak. Aku dah tak tahu nak cakap apa kat Minecraft ni. Aku rasalah kan, aku patut duduk kat atas ni sambil aku tengok bunga tu.